Kedai China denda orang Amerika 104%. Serius lah. Guys, yang ni paling menarik. Dekat China sekarang, ada beberapa kedai mula kenakan yuran perkhidmatan sebanyak 104% kepada orang Amerika. Ya, betul. 104%. Siap tulis depan kaunter. Jika anda pelanggan dari Amerika Syarikat, kami kenakan yuran 104%. Kalau ada apa-apa masalah, sila rujuk kedutaan US. Padu tak ayat tu? Bukan je denda, siap dengan sindiran sekali. Tetapi, kenapa benda ni jadi? So, kita throwback sikit. Masa zaman Trump jadi presiden dulu, dia kenakan tarif tinggi gila atas barang import dari China. Tujuannya nak lindungi bisnes US. Tetapi kesan dia, barang China makin mahal dekat US dan perang dagangan pun meletup. Sekarang ni giliran rakyat China pula tunjuk solidariti. Bukan kerajaan, tetapi peniaga biasa pun dah start denda balik. Maknanya, perang dagangan ni bukan je antara kerajaan tetapi dah masuk ke level rakyat. Ini yang orang panggil ekonomi emosi. Bila marah, orang mula buat keputusan berdasarkan sentimen, bukan kira untung rugi semata-mata. Kalau benda ni berterusan, syarikat Amerika yang beroperasi dekat China boleh terkesan besar. Contoh macam Apple, Starbucks, Tesla, semua tu target dia orang China. Kalau rakyat mula protes atau boycott secara senyap, memang boleh slow down revenue mereka. So, pelabur, especially global investor, korang kena ambil serius benda-benda macam ni. Benda ni nampak kecil, tetapi impact dia macam api kecil yang boleh jadi kebakaran satu mall. Kadang-kadang, perang dagangan ni dia tak perlu pakai senjata. Cukup dengan resit dan harga barang sahaja.